Demo nak hapus obata Tok Nebe dan Tok Kuning. Setuju tak weh? Nak hapus tu kan bahasa Sia kata yup obata ke Kemnan le Puyai Ban. Setuju tak? Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Saya ada baca tadi sebuah hantaran ataupun sebuah posting bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di page Woody Woodson FC. Dia tulis kata, dalam bahasa Sia, yup obata Kemnan Puyai Ban. ทุกวันนี้dia kata obata Kemnan Puyai Ban mana pada waktu sekarang obata ataupun majlis mukim tu, majlis pentadbiran mukim tu Tok Kuning dan Tok Nebe dia kata yang มีความจำเป็นอยู่หรือไม่อย่างไร apakah perlu ke tak pada masalah ni, perlu tak lagi,คิดเห็นอย่างไร bagaimana deh pok kita mana bagaimana dia memikir deh dia kata hak yup obata sekiranya dihapus obata majlis pentadbiran mukim tu Kemnan Puyai Ban juga Tok Kuning dan Tok Nebe tu jagaผลดี akan ada mana hasil baik, ช่วยประหยัดงบ mana boleh menjimatkan dana ataupun duitจากเงินภาษีของประชาชน daripada duit cukai duit hasil hak rakyat ลดการโกงกินได้หรือไม่ boleh mengurangkan penipuan dia kata deh,ได้หรือไม่ boleh ke tak deh, boleh ke tak kalau kita buat obata buat Tok Nebe buat Tok Kuning ni jawatan ni tak ada, so boleh ke tak nak hapus nak bantras penipuan maka duit tak tu pada kau tu boleh ke tak dia kata tu deh ni Thaksin ni deh คิดเห็นเช่นไรครับ มันkamu fikir lagu mana weh, dia kata พี่น้องชาวไทย rakyat Sia semua. Saya berkata kayu sikat dulu kerana nak bicara berkenaan dengan yup obata Kemnan Puyai Ban ni lagu mana deh. Kalau saya kayuh tu makna kecek tu boleh tak boleh, bukan tak boleh kecek, tapi waktu ni kereta banyak, motor banyak, lebih baik saya hidup bucu cari tempat tak ada orang, kecek sajalah deh. Tu sebenarnya cadangan ni hak serupa dengan ni lah pernah dibuat oleh Thaksin Shinawatra pada masa lalu, iaitu dengan yup, dengan hapuskan obata, ingat tak deh? Hapus tu, lepas tu puan ataupun gubernur tu menjadi CEO. Tu cara dia lah, dia nak berubah supaya pentadbiran mukim, pentadbiran daerah, pentadbiran wilayah ni jadi dalam bentuk moden. Dia nak buat pasal tu. Nak jadi maju lah. Ni salah satu daripada islah ataupun reformasi lah kalau kita kata dalam bahasa sosiologi ni kok nak tukar jadi komolek tu dia nak buat. Tapi ingat ke tak apabila dia yup obata dulu apa berlaku di berita orang menetai habis. Hak menetai bukan rakyat, hak pajak juga dah. Bukan orang lain rakyat tak apa nak uti mana tentang obata pada masa tu. Pada morning lah buat kerja. Lalu tu berlakulah apa yang kita dah panggil kata bang kau tu bakar sekolah kau ni duk tuduh kata buat jual dah waktu. Tapi lapor banyak lapor kata kau dah mana buat lah. Tu lapor ni bukan saya kata ni deh. Banyaklah bang banyaklah sekolah dibakar pada masa tu. Pengguna CEO puan ataupun gubernur tak di kalangan orang CEO bukan ambil daripada pegawai KJL pun dah buat juga menimbul pertentangan daripada masyarakat orang hak kerja lah, bukan kampung sebelah kita ni dah ada. Kita kampung sebelah kita ni nak tukar puan nak jadi gapo tak ada apa lah, jadi orang molek dah. Tapi tak boleh buat juga ni menetai demo tak say. Dia nak cara lama dah, cara puan ni dah lama dah ada. Begitu juga Tok Nebe, Tok Kuning deh.
Ada dia kalangan mak kita ni deh. Lama dah. Hulu, pegawa dia bahasa Melayu panggil tu deh. Mak kita. Dia ada lama dah. Deh. Tu jadi nak hapus tak boleh. Dan pas dia nak hapus ni, deh. Bagi dia tu dia nak bawa lah pembaharuan. Lagu mana dia kata ada pok ni tak maju. Deh. Sebab apa? Biasanya tua ataupun berfikir tua. Bukan berfikir muda tak say pembaharuan nak dok cara tu. Pas timur rasuah begitu banyak dalam semua. Hak ni memang semua kita tahu lah. Nah tu. Kenapa semua jadi gitu berlaku? Jadi gitu. Tu pilih raya jugalah. Pilih raya rasuah berlaku, duit berlaku. Siapa ke pilih yang di-Pertua Majlis Agama Islam pun guna duit. Guna duit juga. Jadi habislah ni adik kakak. Pas buat lagu ana. Lepas tu dia mau dah biasa dengan budaya bahasa ning, budaya tak molek ning, saksi nak bawa budaya molek. Tak ada. Dia pun teori yang molek. Sedih lakan molek lagi tu gini ni. Tapi dia pun terlibat dalam rasuah. Kok mula-mula dia jadi Perdana Menteri cukup makna penggal deh. Pada tahun apa? 2001 sampai 2006 deh. 2001 2006. Oh banyak rasuah katanya duit dia kekayaan dia bertambah ke Vietnam. Oh. Jadi saksi sendiri tu bapak rasuah. Bapak kejahatan buat jahat. Pas nak mari hapus. Hak ikan seluar ni. Bukan mudah lah. Bukan mudah. Nak ibu hak anak seluar kat bawah ni. Bukan saya setuju. Tak kata nak seluar pun tak say dia hidup makan benda-benda tak boleh tak say kita dalam Islam tak say. Tapi nak ayat kata orang nak baiki tu pun dia betul dah. Perasuah hak paling besar sekali. Main politik wang, politik duit hak paling besar sekali dalam negeri Syekh. Pemerintah pula kalau jadi Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri, adik dia nak jadi menteri, anak dia nak jadi menteri, lagi cucu dia pun nak jadi Perdana Menteri, pak nak beranak dia ataupun konco-konco orang yang jadi alat dia jadi Perdana Menteri berlaku. Jadi nampak tak molek juga. Bukan orang bersih dak lah. Tu ni bukan saya dok ayak atau dok sokong benda tak molek dak ni. Benda tak molek kalau dia buat oleh siapa tak kira lah tok nebel tok kone puwa ke gapo ke tak molek. Lepas tu lagu mana? Dia mau setuju tak? Yup bota Kamnan Puyai Ban ni setuju ke tak? Sekat sajalah. Saya nak terus kayu sika. Terima kasih kerana menonton sekian. Wassalam.